nak di bulan Ramadan menyamai dia. Bulan biasa tak siapa bila bulan Ramadan ni buat amal sunat ni boleh pahala supaya amal fardu. Dan amal fardu pula menyamai 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Suara. Mana kalau bahas ni berlipat kali ganda lah. Merah. Hak siapa hak sunat naik kepada fardu, hak fardu naik kepada 70. Di bulan Ramadan diturunkan segala rahmat. Moga rahmat tu turun. Khusus-khusus pula lah di 10 yang awal lah. Ni lah kita duduk dalam ni. Dia panggil bulan Ramadan, bulan rahmat 10 awal. 10 tengah tu maghfirah, keampunan. 10 akhir tu itqun minan nar, pemerdekaan daripada api neraka. Mana 3 lah. Darat rahmat, maghfirah, dan lagi pula itqun minan nar. Ramadan tu lah. Ra tu makna rahmat. Mim tu kena kepada maghfirah. Da tu kena kepada dhamim. Alif tu kena kepada ulfah. Nun tu kena kepada nikmat. Ada kata pula nur cahaya. Dan dihapuskan segala keburukan dan dimustajabkan doa. Diterimakan doa. Dimustajabkan doa ni, yakni jika cukup syarat bagi doa lah. Kata mustajab. Memang diri bulan Ramadan ni diri diterima doa. Tapi kena berbuat lagi jika cukup syarat bagi doa lah. Sebab syarat bagi doanya, setengah daripadanya makanan, minumnya dan pakaian itu ialah halal, tak ada syubhat. Makanan, minumnya dan pakaian itu betul-betul kena halal, tidak ada syubhat. Barulah dipanggilkan cukup syarat bagi doa. Dan doa itu ialah tidak doa mudarat kepada orang mukmin. Di awal Ramadan adalah rahmat, di pertengahan Ramadan adalah keampunan, makna maghfirah, di akhirnya Ramadan pula adalah kebebasan dari api neraka lah. Itqun minan nar. Awal-awalnya merah. Allahumma arhamni warhamna muslimi muslimat. Tengah-tengah itu Allahumma ghfir. Merah. Minta keampunan. Bila akhir Ramadan Allahumma atik. Allahumma atikna minan nar. Bulan Ramadan boleh sabar. Sabar. Boleh sabar. Justeru itu ganjaran sabar besar ialah syurga lah. Tak boleh lawan dah. Kalau dengan bulan lain tu merah. Kalau orang kata sikit nak marah dah. Bila Ramadan ini saim dah. Kena buat lagi ini sabru. Ini saim, ini sabru dah. Kalau gitu boleh sabar. Diberi keampunan kepada orang-orang berpuasa pada malam akhir di bulan Ramadan. Kerana apa diberi? Kerana setiap orang beramal akan disegerakan upahnya, upah orang beramal. Sebab saja selesai kerjanya, kerja orang yang beramal. Tiap-tiap orang kerja mesti nak kepada gaji. Supaya jugalah. Orang yang puasa pun dia nak kepada gaji dia juga. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan dan segala rupa berkat kebajikan. Dengan itu, dengan kata banyak kelebihan dan rupa berkat sana. Hendaklah kita mengambil semua kesempatan ini dengan bertaubat kepada Allah sebagai taubat nasuha, serta beramal dengan tekun, dengan kejak, dengan kemah. Segala amal soleh. Mudah-mudahan segala amal kita itu diterima Allah dan diberi ganjaran setimpal kami. Dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berjaya lah. Tahun ni Qiyamul Lail 15 lagi kau tak? Tahun lepas pula akhir kan ada. Tahun ni ambil Qiyamul Lail 15 lagi kau. Begitu kami. Kau tak ada ke buat ni? Ada Qiyamul Lail 15 tapi gaji tak ada lah. Gaji pula akhir dia gitu tak? Ikhlas pun 5 hari dia gitu. Habis kita dah. Tak payah kita baca gitu lah. Mutiara Ramadan. Hendaklah setiap individu Muslim yang berpuasa di bulan Ramadan berkeyakinan penuh
bahawa ibadat puasa yang diamal itu semata-mata kerana Allah. Ada naik dah tak? Dan mengharap pahala ganjarannya ibadat puasa di akhirat sahaja, bukan dengan satu-satu tujuan ke dunia yang lain lah. Amal puasa nak jaga body. Okey tak? Amal puasa nak putih okok. Okey tak? Dua, terkadang berlaku terhadap orang puasa itu secara tidak sengaja. Gapo? Seperti luka. Dah ada kan? Mana? Lepas tu si ayah kan? Tak, ingat ke igi pohon ayah? Tengok-tengok, oh masuk dah weh. Luka. Atau berdarah hidung. Tak. Amat-amat si ayah tak apa-apa ke buat darah hidung. Atau muntah merok jolok bergigi. Atau tertelan sedikit air atau minyak ke dalam rongga tanpa disedari lah. Apa sedari, makna tanpa sengaja lah kita panggil. Kena-kena dah? Tertelan tak apa. Tak batal sebab tertelan. Hak batalnya menelan. Mana? Masa koma tu tujuan ke apa? Contoh dah, tujuan ke apa? Tujuan ambil wuduk. Kalau tujuan ambil wuduk, 1-3 tertelan tidak batal. Sebab dia masuk dalam bab disuruh. Kalau tertelan hak kali yang keempat, maka batal. Kerana masuk dalam bab tak ada disuruh yang keempat. Tengok situ. Supaya juga mandi. Mandi dia. Kalau termasuk, kalau lah hak yang disuruh, yakni suruh di atas jalan wajib atau suruh atas jalan sunat, maka termasuk tak atas. Kalau tidak disuruh, saja-saja nak mandi sejuk-sejuk, tidak disuruh. Ataupun mandi dengan cara tunggil telinga, lepas tu masuk, itu batal. Sebab yang masuk dalam bab tidak disuruh. Satu pun yang tidak disuruh. Tidak disuruh. Dah tak? Habis. Maka Tuan Syekh kata, maka semua itu tidak akan menjejaskan puasa mengikut gapo tu mengikut apa tu kacamata Islam. Kacamata lagu mana pandangan. Pandangan Islam. Tak anda kita tak. Logak-logak dah. Logak-logak baru ni. Pandangan Islam lah. Kami pensau. Dah. Bes. Jahara berniat puasa di waktu malam bagi orang yang berjunuk. Orang junuk dah tak? Boleh lah. Berniat puasa tak? Sikit lagi Mei lah. Lambat lagi tak? Kemudian setelah naik fajar, barulah ia orang je. Ni? Barulah ia seorang melakukan mandi hadas janabah. Boleh. Niat dulu. Tak? Sudah tu kak. Orang bel pada tu baru mandi. Saat ni projek. Tak? Merah. Demikian juga wanita-wanita yang dalam keadaan haid atau nifas. Apabila kering darah wanita, sebelum naik fajar shadiq, boleh ia wanita berniat puasa walaupun belum melakukan mandi wajib. Tak, ya tahu kering apa kering pukul 3, tak okey nak bangun pukul 3 malam. Tak, bangun sahur karang pukul 5. Niat dah lelak dah tidur kering dah. Niat dah, lepas tu nanti bangun karang nak mandi ataupun nak mandi waktu subuh lalu. Boleh tak? Ataupun boleh juga dia nak niat sebelum daripada putus darah, tapi dia beradab putus darah yang masa tertentu. Contoh dia. Contoh kata dia ni beradab hadiahnya 7 hari. Supaya tahu dah hadiah ni akan putus sebelum daripada subuh. Sama adab dia. Maka malam tu yang ni lalu lah. Ajar aku puasa sehari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia yakin dan adab dia dah kata hadiah akan putus sebelum pada subuh. Dia takut tak tertinggal. Atau takut dia tak tersedah, boleh. Dia tahu dah. Hadiah ni akan putus dalam pukul 5. Tak? 8 hari bulan. Sebab hadiah dia tahu dah. 1 hari bulan sampai 8. Adat dia. Maka dia pun akan niat lalu boleh. Sebab dia tilik kepada adat dia tu, yakin dah. Yakin putus belum pada subuh. Tak. Supaya juga masalah perempuan yang sebanyak-banyak hadiah. Dia ni sebanyak-banyak hari, maknanya 15 hari. Makna, baru sampai sehari kena belah tu, maknanya boleh niat dah malam ni. Sebab esok tentu dah bukan hari dah.
Sebab dia ni sebanyak-banyak hadis. Lima hari pun istiadah dah. Tak boleh. Ingat tak? Men, ingat boleh men. Nikah tu. Ingat lagi kita ibadah lagi tak? Tak ada tak? Izalatul latifah ke tak? Izalatul latifah ke? Dah tak? Dah ni kan. Habis dah. Banyak bujur ni. Direct lah kat bujur ni. Mula-mula men dulu. Lepas pada raya. Pagi ni nari lah. Ni ke lima. Dia kurang tak? Lepas pada men pula, abik pula. Abik belum raya haji. Ya tak? Lepas pada tu pipi pula. Mengaduk orang tu kodak ni. Tak ada pipi pula. Lepas tu dah pula. Oh, habis kambing kawasan ni. Kambing lembu habis. Tengok ni kau kambing belakang. Oh, ada tahu ni dah. Bagi wanita-wanita yang lepas bersalin apabila kering darah nifas, walaupun belum sampai 40 hari, hendak ia bersuci. Yakni mandilah. Kering ke? Kamar dia semaya dan berpuasa. Walaupun tak sampai 40 hari, tapi bila kering, jalan. Izan kota anda murah. Apabila terputus darah tak? Hukimah bit taharah. Kaedah ya tak? Atau hukimah bit tuhur. Maka dihukum dengan suci. Itu kaedah. Walaupun tak sampai 40 hari tak. Bish. Bagi wanita-wanita yang lepas bersalin apabila kering darah, ni pandai dah. Yang kelima. Disunatkan juga bersugi bagi orang yang puasa di pagi hari. Itu dah. Maupun di waktu petang sebelum mengambil wudu. Tengok sini. Maupun di waktu petang sebelum mengambil wudu. Sama seperti orang yang tidak berpuasa lah. Tetapi dilakukan dan tidak keterlaluan pada melakukannya akan bersugi di waktu petang. Sebab apa tak? Sebab asal bersugi ni ya sunat bagi wudu. Asal bersugi tu kalau kita berlaku di atas kahok sunat bagi wudu, maka kita bersugi kerana tilik kepada sunat bagi wudu. Tapi sugi tu sugi lalu. Bukan sugi nak hilang kesel daripada bang wudu. Sebab bila kalau kita sugi menghilang kesel berwudu, maka makruh lepas betul. Ada orang panggil sugi ambil sunat bagi wudu. Macam kita Bismillahirrahmanirrahim, kita basuh tapak tangan. Betul? Lepas tu kita ambil sugi ni, ambil sunat bagi wudu. Lepas tu kita komo. Biasa. Ayo. Tak boleh. Cerah lah. Air kaya tak boleh. Sebab air kaya saat ni sudah cerah daripada mulut kita dah. Masa duduk dalam mulut pun, dia juzuk lain dah. Bandingnya supaya kita ambil duit 20 sen, kita tak atas lidah. Air liur ada atas lidah, kita nak telan tak boleh. Ada atas duit 20 sen. Walaupun duit tu masih duduk lekat di lidah. Supaya kayu. Tak apa tak? Habis tak? Ingat balik tak? Hendaklah. Ingat dia dah. Takut sini, takut dia mau baca, takut dia mau peling. Itu kita ayat tu. Kata-kata makruh tak? Paturan di sini sugi pula tak? Nak ayat sugi ambil data sunat bagi wudu. Tapi jangan terlampau kuat kerana menghilangkan kesal dia. Yang kena, hendaklah orang puasa itu menjaga serta mematuhi segala kewajipan dan tutup puasa saya dan meninggal segala rangai puasa. Semoga ibadat puasanya seorang diterima Allah serta mendapat kejayaan puasanya itu. Itu yang syarat. Acol ni kamu nak syarat. Mana? Agak kalau col ni malah ya apa. Tak kalau col ni ayel tak. Mudah dah kita baca mudah-mudah dah. Pak masa tak heran matanya dah. Hendaklah diambilkan kesempatan sepenuhnya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini dengan mengambil dengan takluk. Dengan mengejar amal-amal soleh seperti semaya tarawih, tak 100 rakaat kau. Tak. Baiklah. Ada. Tarawih kita jangan tinggal, boleh tak? Nak buat 8 panjang sikit. Nak buat 20 pendek sikit. Dah. Dan bersedekah pagi-pagi kau merah. Allahumma anti munfiqan khalafan, Allahumma anti mumsikan talafan. Dekah juga. Juga membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Baca kitab Quran. Dah jirak 2 kali kata dah jirak. Kita Al-Quran.
Jangan baca terlampau cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladdallin. Amin. Oh, tu ada tak boleh lagu. Dah, tak harap. Ya. Dalam kitab tersebut kata, ya tak? Lengkap wajah kat buat kita tak? Ya, sedar tak? Jangan baca terlalu cepat. Dalam kitab tersebut kata al-ajalatu bittilawah yusamma madhramah fahuwa manhiyun anha. Mana al-ajalah bittilawah, mana baca cepat segera cepat dengan tilawah ni yusamma madhramah. Dipanggil istilah madhramah. Madhramah ni macam supaya baca tak buti tahu apa nama. Dia kata dalam kitab tu faman hiyun anha, maka diteguh baca lagu tu sebab bukan baca boleh pahala lagu tu, baca dilaknat lagu tu. Orang baca Quran dengan terlalu cepat sehingga hilang huruf, sifat hilang makrak, hilang dengung ni, man hiyun anha, diteguh daripada tilawah. Makna lebih baik tak baca. Sebab apa? Sebab baca Quran akan laknat dia. Dengar al-ajalatu bittilawah yusamma madhramah faman hiyun anha. Jangan baca lah kalau bahasa cepat-cepat berdoa tu. Tapi tak? Sebab muka Quran-Quran ni, kena baca dengan tadabbur tak? Saya nak alif pun suruh saya tak? Tadabbur. Tadabbur ni maknanya apa kira atau bitajwid tu lah. Mana baca dengan cara bertajwid. Mana? Tak tahu. Tak? Kena tanya dia. Pipi Pak Mu aja 40. Padah tak dengan 20 ya tu. Tak ada tak. Tak ada remawi, lebih banyak. Kenapa? Barulah orang nak baca dengan Taranum sikit tak. Barulah tu Syekh Mahmud Misyawi dah tu. Ni kau 20 hia. Tu sudah capu dah tu tak. Kenapa? Ada ke dah? Ada kadang boleh kain saja, klik-klik ada gambar dia tak. Masa nak dekat banyak dia tak. Jangan baca terlalu cepat lah. Ni deh. Baca kena. Di samping saya membanyakkan berdoa, ya Allah. Kalau doa kepada Allah. Lagi. Dan lagi pula dia kata dan beristighfar dan sebagainya. Kerana di masa inilah diberi peluang untuk menyuci diri dari segala dosa dan keburukan. Hendaklah setiap orang berpuasa itu saya menjaga segala anggotanya, orang puasa, menjaga takluk dari tercemar dengan sebarang dosa daripada pertuturan orang puasa. Kecek lah tak. Nak jaga sikit. Dari yang ditegur pertuturan yang ditegur syarak. Dan memandang ke arah tempat-tempat yang diharamkan. Tak serugi lah pasal-pasal tu. Ni gok kedah pasar gok, kalau kedah kuih belan nah. Kedah mek jatuh duk tunggu. Kedah pak mak ada orang, apa pak mak panggil, budak mana kau ni nanti. Dah aku ada gok kuih tu. Tak apalah pak mak kuih mandi. Jadi gitu. Dan memandang segala dia haram, dan memakai dan minum yang haram, dan memperoleh suatu yang ditegur mudah tu. Atau berusaha ke arahnya lah, ke arah suatu yang ditegur. Kerana semua ini adalah untuk menjadikan puasanya diterima Allah dan diberikan ampuni dan kebebasan daripada api neraka. Hak ni sunat berlaku tu, baca cepat lah apa dah. Tiada haru bagi sesiapa yang dibenarkan berbuka puasa kerana keuzuran seperti sakit, dan musafir, tiba-tiba ia berpuasa pula untuk menggantikan orang lain. Tak boleh tak? Tiada haru bagi sesiapa sifat yang dibenarkan berbuka puasanya sesiapa. Dibenar berbuka tu kerana ilat pada dibenar kerana keuzuran. Misal seperti orang sakit kan dibenar berbuka tak? Atau musafir tak? Tiba-tiba ia orang sakit musafir ni berpuasa pula untuk menggantikan orang lain. Tak? Moga dia ni dibenarkan apa nama ni? Berbuka. Dia puasa tu ganti hak orang lah. Orang lain tak boleh. Moga diri dia tu dibenar untuk buka. Dia puasa untuk diri tak apa. Tapi dia nak puasa ganti untuk orang lah. Orang lain. Misal kata kita ni musafir. Bila kita musafir ni, kita harus berbuka. Dia tak? Mana? Bila harus berbuka, soalnya kata dalam musafir ni tak yakat tak agak. Tapi malam tu dia bakal niat saja aku puasa esok hari ni untuk share. Kalau nak puasa untuk diri tu tak? Tak. Mana? Ada tak sah.
Soalan. Tak boleh juga boleh Ramadan. Dah boleh ya lah. Ya lah. Nak jaga apa dah kita tak. Tiada haram musafir jika seorang berniat hendak meninggalkan puasa dengan sebab musafir itu. Tujuan dia. Tujuannya tak apa nak puasa dah. Tak boleh lah. Tak. Dan dihukum haram musafir seorang itu di sisi syarak. Bila kita faham sini sekaligus tak. Bila dihukum haram musafir, makna tak boleh kuasa nyamuk. Sebab tak, rusah tu tak boleh. Mana kuasa nyamuk pun. Tak boleh juga tak. Saya tak. Dan juga haram ia seorang berbuka puasa sepanjang musafir itu. Oh gitu dan juga haram ia seorang berbuka puasanya seorang sepanjang musafir itu. Dengan itu, jika ia seorang teruskan juga musafir, maka wajib ke atas seorang berpuasa dalam musafir yang tersebut. Oh gitu tak. Dia kata dan juga haram ia seorang berbuka puasa sepanjang musafir. Makna pakai tak si puasa derek lalu. Tak boleh juga. Dengan itu, jika ia seorang teruskan juga musafir. Kalau ia kata terus juga musafir, lepas tu ia pakai tak si puasa derek. Maka wajib ke atasnya berpuasa di dalam musafir itu. Sebab ia ada niat dah kata tak si puasa. Lepas tu tak si puasa derek. Derek ada. Dia tak boleh. Dia kena ada hari rusah-rusah juga. Jika didapati seseorang yang hendak makan dan minum. Ni kalau masalah musafir ni rasa payah juga nak berlaku kat kita deh. Sebab kalau orang buka pun hari hak darurah benar. Hari biasa tu orang tak buka lah. Begitu lah. Mana pula? 10 tak? Ikut 10 sekali lagi. Tiada haram musafir jika seorang berniat kait pada tiada haram. Jika seorang berniat hendak meninggalkan puasa dengan sebab musafir itu. Maknanya, dia ada niat di rumah kata, dia nak musafir ni tujuannya dia nak tinggal puasa. Musafir tak boleh tubik. Dan dihukum haram musafir. Takdir kata kalau dia tubik juga, maknanya hukumnya haram musafir itu. Haram itu dihukum haram di sisi takluk pada dihukum haram. Di sisi syarak. Dan juga haram ia seorang yang berniat hendak meninggal puasa tadi. Dan juga haram ia seorang yang berniat hendak meninggal puasa tadi. Haram juga berbuka puasanya. Puasa seorang sepanjang musafir itu haram ia buka. Sebab apa? Sebab dia duduk di rumahnya, dia niat tak sih? Puasa tu. Esok pun haram, lusa pun haram berat. Dengan itu, tak. Dengan kata haram tadi, jika ia seorang teruskan juga musafir. Tak. Kata dah haram, tapi ia kaca juga. Maka wajib ke atas seorang berpuasa di dalam musafir yang tersebut. Nampak lagi? Sebab dia ada niat di rumah, tujuan musafir, tak sibuk puasa. Kalau pergi, makna haram. Pas dalam musafir pula, tak boleh buka. Tu dia. Sebelah. Jika didapati oleh seorang yang hendak makan dan minum di bulan Ramadan, sedangkan ia seorang diwajib berpuasa padanya pada bulan Ramadan. Dia ni dapat seorang yang hendak makan. Didapati oleh seorang yang hendak makan atau minum bulan Ramadan. Sedangkan ia seorang tadi diwajibkan berpuasa pada Ramadan. Maknanya kita temu dengan orang ni kan tak? Kita temu dengan orang, dia tu nak makan nak minum. Rano kita nak buat. Baik. Dia kata walaupun secara lupa atau jahil. Tak. Pada orang saya. Maka wajiblah ke atas sesiapa yang melihatnya lihat seorang tadi. Tu kata masalah gitu. Masalah apa tak? Kita pergi nampak orang tu air tak boleh gelah. Ataupun nampak nak isap rokok. Kita nak buat rano bila kita nampak. Dia kata sini saya wajib ke atas sesiapa yang melihat seorang tadi, wajib ke fa'il? Oleh menasihatinya nasihati seorang. Tak boleh tu isap rokok ni si hari ni. Nanti orang berharga lu. Gitu.
Dan menegahkannya ke seorang dari melakukan perkara yang tersebut tadi. Tak boleh makan minum gitu. Kerana apa wajib? Ialah ada. Kerana yang demikian itu termasuk di dalam kaedah bertolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Ingat masalah waktu tu dah. Kali gua nak balik gua kali gua dah. nak balik kali gua. Habis. Yang ke-12. Tidak membinasakan puasa seseorang dengan sebab tertelai lah Allah. Nak duk sia-sia ikan kan? Nak masuk. Nak kait mula ke? Pergi pula Apa? Rezeki dah. Tertelai lah Allah. Atau debu-debu. Debu tak. Atau asak di jalan raya. Abu Zak bakar siapa yang nganggu. Dengan tidak sengaja lah. Kerana ilak pada kata tidak membinasa. Kerana perkara-perkara tersebut tadi susah hendak dikawal. Tak apa. Tak. Kita ni molek kalau kira baca kat orang kampung. Sebab dia mudah faham selalu isi dia. Kata tak? Tapi takut orang ngajar tu tak faham tak? Kena tengok nanti lah pipi dah. Orang ngajar tak faham Yang ke-13. Barang siapa yang makan di dalam keadaan syok terbitnya fajar badalan. Subuh rokok. Kadang lagi ni pipi. Wahulu duk tangan dah. Maka adalah sah puasanya seorang itu. Tak kaedah ilak pada kata sah kerana mengikut asalnya malam masih ada. Dia bangun waktu malam. Telefon tak tengok, dia tak tengok. Tapi gelap lagi ni. Okey lu. Okey lu. Jadi hukum puasa dia tu sah sekira tak nyata wakil diri karo. Kena takdir lah ibarat dia. Mana sekira tidak nyata wakil diri karo. Kalau nyata wakil diri karo, mana tak sah lah. Kalau nyata kata sehari dah. Kalau nyata malam tu sah, mana kena takdir atas sekira tak nyata wakil diri karo. Bish. Dan barang siapa yang makan di dalam keadaan syok tetap terbenam matahari maghrib. Gelap nak ujian, masuk dah kau? Kau duduk lagi? Masuk dah, kau duduk lagi? Tak, masuk dah ni. Maka tidak sah puasanya. Tak sah puasa. Ilak ada tak sah? Kerana mengikut asalnya siangnya masih kekal. Ni pun supaya kok. Sekira tak nyata wakil. Kalau nyata wakil tak apa. Tak? Sudah makan tak ni tengok je. 10 minit dah masuk. Tak apa. Sebab apa? Sebab wakilnya, dia pergi makan tu, dah masuk dah. Tengok itu, serah. Tapi lah ni memang tak ada lah masalah ni. Sebab lah ni je lagi. Telefon lagi. Cuma tak ada hak buzak apa. Biar apa. Tak. Sini tak ada biar buzak. Hujung tak buat ni. Tak. Kena biar buka dalam ni. Kodoh tu kau yang mau tamak. Kodoh ni tak kena kodoh. Dah. Yang ke-14. Digalakkan saya bersifat pemurah di bulan Ramadan. Kalau bulan biasa kan laya. Tak, bulan Ramadan carilah anak kakak sikit. Pipi tak. Ni bulan biasa. Kering. Bulan Ramadan kan laya. Tak agak lagu tu. Cari tak. Kira kau ambil tak ke meh? Kau ambil tak ke? Tak ingat tak. Okey. Kira apa dah? Tak ke bulan Ramadan ke dah? Apa? Tukar bakang. Ambil nak tukar. Kapu tak. Kapu asal nak rebuh orang beli. Tu pasal saya tak? Kan? Tak pala. Duk telia tengok hak dia mau duk tunjuk di mana. Saya ganu apa pala ikan merah tu. 25 iya siapa lah tak? Mana dia? Ganu dah? Ya. Sengerti lah. Ya pala saja tak kira kali nasi lagi tak? Tak sajalah. Aku dia dah nampak 25 iya tak? Ikan merah tu. Pasal telia juga? Tak? Tak apalah. Kita kira semula lah tu tak? Asal telia. Mudah tu malas cepat-cepat. Dan memperbanyakkan membaca kitab suci Al-Quran pasal ni juga lah. Kerana perbuatan itu pemurah, banyak baca Quran saat ni itulah. Adalah sunnah Nabi SAW. Dan mengharap ganjaran pahala dari Allah SWT. Setengah daripada sebab-sebab untuk mendapat keampunan Allah di bulan Ramadan ialah melakukan ibadat puasa dengan sempurna. Dan mendirikan semaya terawih kalau orang gaji. Dan melipatkan ganda. Kalau orang tak gaji kau makan selalu lah. Dan melipatkan ibadat di waktu malam tak? Gitu kah?
melipat ganda ibadat di waktu malam. Tak, khususnya kalau tidur tak tua. Khususnya di malam tak tua qada. Jadi sini dah. Oh, tak okay, tak ada bangun tak tua bangun dah. Khusus Lailatul Qadar pada semata-mata kerana Allah. Dan mengharapkan jaran dari Allah dengan penuh harapan dan ketingkatan. Mudah deh. Membaca, boleh pula banyak baca Quran tak? Membaca kitab suci Al-Quran dan berzikir 1000 wasbah tu. Lama nak butik, letak wasbah pecuh apa putih. Dan berdoa, dan istighfar, dan taubat kepada Allah dan juga membuat jamu kepada orang-orang yang berpuasa ketika berbukanya nyonya puasa. Boleh deh. Panggil-panggil. Beli kemerah ni bodoh. Di samping bersedekah hati, tak wakamu, tak gapo. Sedap. Dan berderma kepada siapa yang memerlukan batu lah. Lalu-lalu tengok. Ada berah ada makcik? Ada. Berah. Ada wakamah tak? Ada wakamah. Sebaik sedekah itu bersedekah di bulan Ramadan lah. Pipi tak? Kecuali kau pipi. Dia bakar. Bodoh tak? Tidaklah wajib berturut-turut pada mengkodokan puasa Ramadan. Bahkan disunatkan sahajalah. Masalah kodok ke? Tak wajib berturut-turut. Tapi kena takdir nanti kita baca tu. Dan sunat disegerakan pada mengkodonya kodo puasa Ramadan. Baik. Kata tidak wajib berturut-turut ni, yakni bagi orang yang tak puasa dengan uzur. Adapun orang hak berbuka dengan tanpa uzur, ulama kata hak ni kena wajib kodo segera dan berturut-turut apa. Tu sahabat. Tapi ada khilaf lah, saya tak. Ada khilaf. Tapi kalau lah masalah orang hak berbuka puasa dengan cara ada keuzuran, hak ni wajib qada tapi tidak jadi wajib berturut-turut. Macam Palestina hai tu lah. Tapi kalau lah seorang ni berbuka puasa dengan ketiada uzur, macam ya sengaja. Hak ni ulama bahas kata kena puasa dengan segera. Lepas tu ada bahas pula kata ada kata kena segera berturut-turut dan ada kata pula kena segera saja tapi tak wajib berturut-turut. Gitu istilah. Diri segera tu kena segera. Mana? Bagi orang berbuka dengan tidak ada uzur. Kalau bagi orang berbuka dengan ada uzur, hak ni tak wajib segera, hanya sunat. Bagi orang berbuka dengan tak ada uzur, hak ni wajib segera. Ada pun berturut-turut khilaf. Itu deh, nampak dah merah. Pereh lalu. Pasal lalu dah. Merah. Ingat deh. Diharuskan seorang itu mengqada puasa pada hari-hari yang pendek. Boleh perak hari-hari yang pendek deh. Maknanya tengok je. Tengok je ke? Hari ni ngorek awal puasa. Boleh dah. Masa yang puasa dulu ngorek lewat. Pada kan baru ni ngorek pukul 7. Hari puasa hari tu, dia pilih ngorek pukul 7. Apa? Padahal masa puasa dulu ngorek pukul 7.45. Tak apa, untung dah 45 minit. Aduh, itu dah. Ada, boleh. Mana saya? Sabah. Dah. Dah. Mata dah. Tidak. Buka dah. Mata. Dah. Cepat, masa cepat. Ingat dah. Lebih dah. Dah. Dia kata lagi sejuk boleh kok. Masa kita puasa Ramadan panas. Tak, bila kita qada kita cari musim sejuk tak. Boleh. Dah. Mengganti api masa hujan ikut projek pula. Menggantikan hari-hari yang panas lagi panjang sia. Apa? Suka dah uzak tak. Terus berpuasa adalah lebih afdal bagi orang-orang yang dibenarkan berbuka lah. Maknanya ya boleh dibenar dah buka, tapi kalau terus puasa afdal. Kerana apa? Kerana musafir tak. Dan sebagai sapi, sekiranya ia seorang tidak membebankan, tidak jadi keberatan lah atas diri dia tak. Macam musafir, nak buka boleh, musafir pun cukup merhalah tak. Tapi kalau dia sebut dengan puasa, puasa lah. Tak susah. Sebenarnya puasa itu adalah satu ujian ruhani. Satu ujian yang sebelah dalam ya tak? Sebab mungkin kita ni ada ujian jismani ni, ada ujian ruhani tak? Bila ada ujian ruhani ke? Asal dia lah dia bahasa batin.
Ruha jismani tu kena kepada zahir ni dah. Dari Allah ke arah lebih disiplin dan membiasakannya seorang dengan sabar menanggung derita dan cabaran hidup. Biasalah orang puasa ya puasa sikitlah. Kelebihan pada 10 habis lah. Kelebihan pada 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan amat banyak. Dengan itu, hendaklah melakukan perkara-perkara seperti di bawah ini. Satu, memperbanyakkan ibadat pada malamnya sepaling puluh akhir. Dengan berselawat 1000 ke, berdoa, siapa kena gantung tali tangan situ turun, beristighfar dan sebagainya. Nak panjang ni, mudah ada. Dua, mengejutkan anak dah. Gerakkan anak dah. Dia kata menggerakkan anak isteri dan keluarga supaya melakukan solat tahajud. Orang puai makcik-makcik ni nyangis. Dia minat kalau jenis tahajud gapo kok. Dia suka pipi dak. Dia suka. Tambah dia tik email apa pipi kok. Pipi. Tik email macam pendek ni. Sempat je kat lagi dah. Tak apa je dak. Bagaimana? Dia suka. Nabi di situ. Yang ketiga, meninggalkan meniduri isteri. Sebab pemilih nikah lepas tu. Sebab dia takut nikah abang dah. Tak ada nak tinggal. Meninggalkan meniduri isteri. Tak terserti dengan bini lah. Sebaliknya, mempertingkatkan ibadat pada malamnya, malam 10 akhir. Nanti boleh tak? Hak ni kita cerah. Kena wikak orang dakwah. Sebab orang dakwah dia keluar 40. Orang dakwah dia keluar 40, dia klik pagi raya. Tak hilang. Dia sampai rumah tu pagi raya. Dia tinggal. Apa nama ni? Sebulan Ramadan ni dia tinggal tu. Dia klik pagi raya. Apa tu? Bini bisi. Habis lampu merah. 40 hari tak lama. Lama tu tak. Dia katanya Pak, menyucikan diri antara sembahyang maghrib. Gitu kah? Menyucikan diri antara sembahyang maghrib dan isya lah. Mandi kah pun bersih badan boleh. Tu dah. Bagi sembahyang. Yang kelima beriktikaf, iaitu iktikaf dia tinggal tetap di masjid siang dan malam semata-mata menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kita soyak dah masalah iktikaf ni kita pernah soyak dah. Bukanlah kita apa dah bahas dah. Kalau iktikaf di masjid jami' ada khilaf ulama. Iktikaf di masjid ghairi jami' pun tak ada khilaf ulama. Iktikaf di surau itu khilaf ulama. Dia ada 3 tak dah. Iktikaf di masjid jami', masjid buat Jumaat tak ada khilaf ulama boleh. Iktikaf di masjid hak bukan jami' tak ada khilaf pun boleh. Iktikaf di surau ni ada khilaf. Kalau surau balasah tu saya hak ada latik tu imam, hak ada latik tu bila, hak ada latik tu imam rawatib, hak ada latik AJK dan sentiasa 5 waktu di semaya tak putus-putus. Ada ulama kata boleh iktikaf. Kerana menepati masjid, menepati pihak hukum supaya masjid. Ingatlah kita ayat sok ni dak. Tapi kalaulah surau tu maya pun tak lain tang orang kuliah yo. Maya pun ngori isya waktu lain putus, tak ada latik khah tu imam tu bila AJK sebagainya, maka hak ni muafakat ulama tetap tak boleh iktikaf. Gitulah. Sedap. Kena tengoklah. Kena tengok pula macam. Kalau masjid ni tak apa seni. Tu kita koyak lagu tu lah. Supaya kita ambil tahu lebih kurang tak. Lama jangan pergi sebar lah. Lama jadi satu kerja pula tak. Cuma nak koyak kata hak ulama duk bahas. Ulama duk bahasnya lagu. Apa masjid tak apa je ada. Tak di surau ni ada pihak dia pula. Supaya kalau kita tengok surau mana saya. Surau supaya pakai sembah. Jadi kita nak buat iktikaf tak boleh. Sebabnya orang masuk maya ni macam ketika nak naik batu. Ada zuhur tak ada. Asal tak ada. Tik email latik tak ada. Tuk bila latik tak ada. Bel pun tak. Jadi kita nak buat iktikaf tu tentu tak boleh. Tapi kalau surau kadang-kadang surau ni. Sebab ulama je khilaf kata boleh iktikaf. Sebab apa ya tu? Sebab kadang-kadang surau ni aktiviti surau ni lebih ada masjid. Kalau tak. 5 waktu Jumaat. Ngajar pula banyak. Daurah lagi di surau. Tak? Lepas tu pula, tadarus Quran pula. Muslimah lagi lagi. Tu yang kata kadang-kadang tu. Jadi kat tu. Tapi kalau kita ambil sepakat kat masjid jami' dengan masjid iktikaf biasa. Cara.
Sebab pas kita tu kita nak buat masjid tu, kita rasa ni sebab kita tilik kepada Ramadan ni, kita pun tak ada gimana tu. Bakal saya tak bakal nak duduk di masjid lah, kita nak ambil kelebihan tu tu. Gitu. Cuma di Serami ni, ni kena bahas suku, Serami masjid. Serami masjid ni kena bahas suku. Kalau Serami, hak buat awal kali dengan ibu, hak tu tak ada khilaf, tetap boleh niat i'tikaf. Kalau Serami buat kemudian lepas pada ibu, hak ni kena tengok atas niat. Kalau tak ada niat buat masjid kali, hanya buat tempat to'am, tempat makan, simpai barang, tak boleh i'tikaf. Kalau buat sekali lalu, tak apa. Ia akan jadi hubung dengan juzuk masjid lalu. Yalah. Sebab kita tu, asal kita tak niat masjid. Tapi bila buat tak ada, bagi sama dah. Jadi walaupun tak niat pun, dia akan jadi. Sekali lah. Sebab juzuk je. Mereka kita siap ada ibu, power kita buka. Tu terpulih. Kalau kita niat masjid. Kalau kita tak niat, jadi tempat simpan ni barang ke, buat bilik jabat tu email ke. Tu tak apa. Tak boleh i'tikaf. Begitu deh. Tak. Tu kena bakal pandangan doa bagi perempuan. Bakal pandangan doa bagi perempuan. Hak jenis orang istiqamah hidup maya situ kan. Dia ada pendapat doa kata boleh dia niat i'tikaf situ. Tu pendapat yang doa. Apa tak ingat dah. Ya ada tempat. Ya buat pakah dia okey. Jadi tu dia kita boleh buat. Sebab apa kita kata boleh buat kepada perempuan? Sebab moga tidak disuruh lelaki mai rumah. Perempuan ni tak disuruh mai rumah. Tapi bila nak lari jangan. La tamna'u ra an-nisa adalah makna jangan. Dia nak lari-lari perempuan al-masajid tu tak boleh lari. Tapi wa buyutuhunna afdal. Tapi kalau khairul lakum ra. Khairul lahunna. Tapi kalau rumah dia lebih baik. Situlah. Tama-tama hak janguk-janguk kau. Lebih baik di rumah lah. Takut Abu Zal mengintai-ngintai. Tak. Habis di situ. Berhentiikah. Yang ke-22. Puasa adalah penawar bagi beberapa penyakit tubuh badan. Kalau orang ada nyakit-nyakit kau puasa. Tapi kita tengok sungguh. Orang ada nyakit, orang ada masalah. Bila puasa ni, ya gila. Padahal puasa ni kita tengok benar tak makan tak minum. Tapi betul lah saya tak. Sebaik-baik penyembuh penyakit ni gawah patah. Ada tak? Sebaik-baik penyembuh penyakit ni ialah apa? Patah. Maka patah ni ialah apa? Ni tak boleh kita ni kalau sakit sama tapi mulut tak jadi tinggal. Jalan dah. Sakit sama mulut tak jadi tinggal. Maknanya kita tak ada patah. Sebaik-baik ubat ialah patah. Maka patah nak jadi ibadat ialah apa? Puasa. Kalau patah saja tu tak ada. Puasa lalu dah. Tak. Habis itu. Okey. Kerana apa yang kata? Tak. Kerana apa kata puasa itu penawar bagi beberapa penyakit. Ilak pada puasa penawar. Yang dia kata kerana mengikut sebuah hadis Nabi yang bermaksud puasalah kamu nascaya kamu menjadi sehat. Nabi kata gitu. Puasa kamu nascaya kamu jadi ada sehat. Mana nak sehat ni kena puasa. Kalau orang tubuh gemuk-gemuk besar-besar mana suruh dia puasa. Tapi orang tu asal tak. Mana? Masa dah hari ni saya tak. Tapi saya pun orang jual. Orang jual kena kecak sebenarnya. Habis dah. Dia dah kecak dia masa tak ada saya tak. Puasa tak. Puasa sehat. Tubuh pada tak. Menceritakan hadis ini ialah Ibnu Sunni dan Abu Nuaim ataupun Abu Naim boleh baca juga rahimahullah taala. Disunatkan bertakbir pada malam raya Fidul Allahu Akbar. Sehingga imamlah ni goyuh yo. Sehingga imamlah datang memulai ismai sunat Idul Fitri habislah. Ni tak masjid besar. Lepas pada tu imam maya raya kan. Pada tu imam raya saya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Orang pun tengok.
Oh, tak email besar gitu ni. Tapi dia high pekos sikit. Ya goyah janya sehingga imam datang memulai ismail sunat Idul Fitri. Imam datang mai sunat, lepas mai dah lah. Ngemalai je. Rak mai mursa ke, lain lah muqayyad mai gaya Idul Adha tu. Oh, ni orang pandang Allah sedap tak mening, rak. Orang pandang Allah jahil tak mening. Oh, jadi balik rak. Tengok mana ni. Serak. Hendaklah dilakukan di masjid. Mana hendaklah kita takbir saat ni di masjid. Masjid Abid ni. Ramai tu masjid dia tu tak? Oh, jangan molek tengok masjid dia ni. Sepuluh tua dah tak? Dan di rumah-rumah. Di rumah-rumah takak takbir Allah akbar. Kita kena tukar lah ni. Damai dulu, damai sunnah Nabi ni. Salafus salah. Sunat takbir di masjid rumah-rumah. Sekarang pula disuruh pula takbir. Bukan takbir. Ialah sunat berdiri. Dekat dah. Dekat dah tak? Takbir jadi berdiri. Tak? Lari anak. Jangan beli. Buat anak beli, pok je cucu. Dia molek. Tak? Lari anak, jangan berdiri. Anak beli dah, anak tak panik cucu. Pok je cucu. Dia molek tak? Sama deh. Pok ngajuh. Anak ngapok. Dan di tengah-tengah bandar. Sunat agak tak? Rati basika naik kuda habis. Allah kuat selama lah. Ada masalah tak? Kaifiat takbir ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hingga akhirnya lah. Takbir dia gila tak? Lepas tu siapa lah kita kata sadaqah wa'adah. Sampai kira. Sadaqah wa'adah wa nasara abdah wa azza judahu wa hazamal ahzaba wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hanya sekian ya kat ni lah ya tu. Apa nasi dah tak? Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahiyah, Fatihah sani pada orang tua kita, ibu bapa kita dan kepada Haji Isa bin Haji Qasim lah. Jadi apa yang betul oleh kita ni ataupun terlacak lidah kita ada salah-salah tu jangan pakai lah. Ataupun benda hak tak cerak tu hanya rujuk orang-orang hak tu lah. Sebab takut-takut dalam duk baca ni terlacak lidah. Ada tuai tu tak khabar tak? Ya biasa benda hak salah ni tuai terlacak lidah tak khabar tapi orang lain khabar. Tu tak? Kalau hak wasa terlacak ataupun tak betul ataupun benda tu tak boleh nak tu, tak apa jelas, tanya orang-orang hak arif-arif bak ni. Jangan ada pakai lagi. Takut kita tu tersalah. Ataupun dia merujuk. Kita ada yang mengaji. Itulah. Lepas tu malam ni malam kami dah dah. Malam kira kita cuti kat malam esok kita cuti dululah. Malam Jumaat. Lepas tu malam Sabtu kita terus baca kitab sekala lah. Baca kitab apa? Minhajus Salam. Usuluddin tu pakai je dah Usuluddin. Lama mai terawih letih-letih mari Usuluddin pula ni. Pakai je lah dah. Kita sambung Minhajus Salam. Satu dulu. Lepas tu. Mana? Sirah. Sirah ke? Ya? Oh, yakin. Nak baca sirah? Nak habis dah sirah boleh? Kalau habis bulan Ramadan macam ni ke tak? Apa nak kira? Boleh? Tak apa kita baca balik kami, kita baca sirah sor. Kami itu sirah sor. Sor. Apa tu? Tak ada dah. Katutlah tu. Betul lah. Ada.